Anda ingin tahu cara penjagaan bateri dan alternator kereta? Jom tonton video ini. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafiz bin Nazri, pelajar Sijil Teknologi Automotif, Kolej Komuniti Pekan, Pahang. Assalamualaikum, saya Muhammad Syarul bin Muhammad Razali, pelajar Sijil Teknologi Automotif, Kolej Komuniti Pekan, Pahang. Pernah tak tengah nak rushing nak pergi kerja, tiba-tiba kereta tak boleh start? Dia dua je problem, sama ada bateri ataupun alternator. So, mana satu yang bermasalah? Jom kita cek. Pertama, lihat pada keadaan fizikal bateri, terutamanya pada terminal positif dan terminal negatif. Jika terdapat serbuk putih ataupun hijau, itu tandanya asid bocor ataupun pengoksidaan berlaku. Gunakan air panas untuk membersihkannya. Kedua, gunakan multimeter. Setkan bacaan multimeter ke voltage, direct current. Dalam keadaan enjin mati, bacaan bateri adalah di antara 12.4 volt hingga 12.6 volt. Kalau di bawah 12 volt, maksudnya bateri anda dah lemah atau perlu dicas semula. Cara pemeriksaan alternator. Jom kita cek. Sekarang, hidupkan enjin. Kalau alternator dalam keadaan baik, bacaan multimeter naik ke 13.5 volt hingga 14.5 volt. Ini bermakna alternator tengah cas bateri. Hidupkan lampu utama dan aircon. Kalau bacaan drop bawah 13 volt, masa enjin tengah hidup, itu tanda alternator dah nyawa-nyawa ikan. Dah tiba masanya untuk tukar sebelum kereta mati tengah jalan. Ingat, bateri hanya bertahan 1,5 tahun sampai 2 tahun saja. Jangan tunggu sampai mati baru nak tukar. Itu saja daripada kami untuk kali ini. Jangan lupa share dan like kalau video ini bermanfaat. I know